saya dah tonton podcast. Podcast yang dibuat oleh Kini TV, Indonesia Kini tu. Kini TV buat podcast. Terima kasih Rosli Yusof. Terima kasih banyak. Dia buat podcast. Podcast dia bertajuk Explain sikit. Dia tu. Explain sikit. Bukan bakal menteri, bukan bakal bekas menteri. Dia podcast dia Explain sikit. Jadi tetamu dia adalah Tun Faisal. Siapa Tun Faisal? Terima kasih Penjat Badai. Siapa Tun Faisal? Dia adalah Ketua Penerangan Parti Bersatu. Dia diwawancara oleh seorang perempuan lah. Waalaikumsalam Anwar Amar. Dia wawancara oleh seorang perempuan di dalam podcast. Jadi saya dengar je kan. Saya nak tahu juga apa Ketua Penerangan Bersatu ni hebat ke tak hebat. Kan? Nak tahu orang tu hebat tak hebat bila nak podcast ni, cara dia bercakap, cara dia berhujah, cara dia bawa fakta kan. Baru kita tahu dia ni minda dia macam mana. Tapi bila saya dengar sampai habis saudara podcast dia, 1 jam lebih kurang podcast dia, saya sempatlah catat beberapa perkara yang disebut. Dan saya rasa pengacara tu pun rasa macam pengacara tu pun tahu kan betapa bodohnya Tun Faisal ni. Sebelum ni pun Cikgu Bat dah kata dia bodoh dah. Kalau dengar live Cikgu Bat, memang dia hentam Tun Faisal ni. Jadi Tun Faisal ni dia menjawab beberapa isu lah, termasuk juga isu tentang pemecatan Wan Saiful, Wan Jan dan juga Wan Faisal tu. Wan Faisal kena gantung, Wan Saiful kena pecat. Jadi dia mempertahankan Muhyiddin lah kan. Dia kata Parti Bersatu ni ada perlembagaan, dia ni langgar perlembagaan, nak jatuhkan presiden, mestilah kena pecat, dia kata kan. Tapi kalau kita dengar penjelasan daripada Wan Saiful, Wan Jan dan juga Wan Faisal, mereka tak kata tak ada pun SD yang mereka kumpulkan itu untuk mendesak presiden mereka berundur kan. Cikgu Musibat tu pun kata macam tu. SD yang mereka kumpulkan itu bukanlah SD untuk mendesak presiden Bersatu berundur. Cuma diminta presiden Bersatu beri ruang kepada orang lain untuk ke depan, pada Hamzah timbalan dia sebab dia tengok Parti Bersatu dia dah kena hentam dekat orang Walaon, hentam dia juga. PAS pun dah mula fed up dengan Bersatu ni, malah bekerja harapkan PAS saja. PAS yang ngaji berceramah saudara. Dan Tun Faisal kata, kenapa Bersatu letakkan nama Muhyiddin? Dia kata kita tak nama Muhyiddin sebab Muhyiddin ni Rocker boy, terima kasih Rockers. Muhyiddin ni dia ada merit. Dia kata kita bukan sokong-sokong saja. Wih, momok apa ni Zakari? Terperanjat aku. Nasib baik buat live pada petang. Kalau malam kan, malam dia. Dia kata kita sokong Muhyiddin ada merit, bukan main sokong aja. Jadi pengacara tanyalah apa merit dia kan. Dia kata pertama sekali Muhyiddin dia ada pengalaman lebih banyak daripada Anwar. Dia kata Muhyiddin ni dia pernah pegang menteri lebih banyak daripada Anwar. Dia kata Anwar ni berapa kementerian aja kan. Muhyiddin lagi banyak pegang kementerian. Anwar ni pernah jadi Menteri Belia dan Sukan, dia pernah jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dia pernah menjadi Menteri Pertanian, kemudian dia jadi Menteri Kewangan. 4 lah kan. Timbalan Perdana Menteri 5 Anwar Ibrahim pernah jadi, mula-mula dia jadi Menteri Belia dan Sukan, lepas tu dia jadi Menteri Pertanian, kemudian Menteri Jabatan Perdana Menteri, kemudian dia jadi Menteri Pendidikan, kemudian jadi Menteri Kewangan, timbalan Perdana Menteri. 6 lah sebenarnya. Tun Faisal kata Muhyiddin ni banyak pegang jawatan menteri dulu pernah pegang lagi banyak daripada Anwar. Dia kata saya pun tak ingat, saya tak ingat. Siapa ingat boleh beritahu. Dia kata Muhyiddin lagi banyak pada Anwar pengalaman jadi menteri. Dia kata saya pun fikir-fikir banyak ke Muhyiddin. Saya ingat Muhyiddin pernah jadi menteri apa? Menteri Pertanian. Menteri apa dia pernah Muhyiddin jadi? Saya lupa lah kan. Banyak sangat ke Muhyiddin jadi menteri. Dan dia kata pula satu lagi kelebihan Muhyiddin ni, dia pernah pegang negeri, Anwar tak pernah. Itu betul lah. Itu betul. Terima kasih Naima. Terima kasih. Itu betul. Muhyiddin pernah pegang negeri. Mana? Johor. Dia pernah jadi Menteri Besar Johor. Anwar tak pernah pegang negeri, dia kata. Dari segi itu betul lah. Tapi Muhyiddin jadi pegang negeri Johor, dia ada sejarah saudara. Kalau tanya orang Johor, bila sebut saja Muhyiddin, tanya orang Johor,
Apa pendapat kamu apabila Muhyiddin jadi Menteri Besar Johor dulu? Orang Johor kata apa? Muhyiddin habis semua dia jual, tinggal tanah kubur je tak jual, kata. Itu dah jadi mainan orang Johor dah. Tanah kubur je dia tak jual. Kan? Masa dia jadi Menteri Besar Johor dulu. Itu dia punya pengalaman dia. Yang dia nak bandingkan Anwar Ibrahim. Cuma saya nak bagi Tuan Faisal, ya, tokoh hebat tak hebat dia bukan bergantung pada jawatan banyak dia pegang. Kan? Bukan bergantung banyak jawatan dia pegang. Betul, pengalaman itu penting. Pengalaman itu penting. Tapi bukan kau nak sandarkan hanya dengan pengalaman dia pegang jawatan menteri maka dia lebih hebat daripada orang ini. Tak. Anwar Ibrahim tak payah banyak jawatan pun, tapi setiap kementerian dia pegang berjaya. Itu yang Tuan Faisal sebut dalam podcast. Dia kata itulah di antara sebab mengapa Bersatu namakan Muhyiddin Yassin. Dia kata dia seorang Perdana Menteri yang berjaya tangani COVID dengan begitu baik dan cemerlang. Orang yang pengacara Malaysia kini tu pun kan, perempuan tu macam nak ketawa dengar. Kemudian dibanding Anwar Ibrahim, dia kata dia cirit walaupun 17 bulan jadi Perdana Menteri, dia kata ekonomi begitu baik, harga barang dapat dikawal dengan baik. Aku kata Tuan Faisal ni gila ke apa bercakap kan? Sedap mulut dia kata masa 17 bulan, baru 17 bulan saja dia kata Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia boleh kawal ekonomi negara, dia boleh stabilkan kedudukan kewangan negara. Kerana dia kata harga barang boleh dikawal dengan baik, masyarakat semua okey, COVID dia ditangani dengan baik. Aku kata Tuan Faisal ni betul tak betul? Kan? Semua orang tahu kesengsaraan bawah dan cirit ni. Dia jadi Perdana Menteri, semua orang tahu. Kau nak bandingkan dengan Anwar Ibrahim, kau cerita ekonomi baik. Kau sebutlah ekonomi, kau bawa perbandingan ekonomi waktu Muhyiddin dengan ekonomi waktu Anwar. Tak payah ambil 3 tahun Anwar jadi Perdana Menteri, sama banyak 17 bulan Muhyiddin, 17 bulan Anwar. Itu pun kau dah kalah Muhyiddin. Tak sampai berapa lama je Anwar jadi Perdana Menteri, dia boleh stabilkan ringgit kita. Waktu Anwar jadi Perdana Menteri, ringgit Malaysia 4.7, 4.8. Dah lupa. Waktu dekat sumpah tu, ringgit Malaysia 4.7, 4.8, dekat dalam RM5, saudara. Tak sampai berapa lama, berapa bulan, Anwar jadi Perdana Menteri dah boleh stabil 45, naik 46, 45, 44, sekarang ni 41, 42, lebih kurang gitu. Itu pun kau boleh kata Muhyiddin lebih baik daripada Anwar Ibrahim. Kan? Ini pemimpin yang hari ini Tuan Faisal kata yang dinamakan sebagai calon Perdana Menteri sekali lagi, dia ada kecemerlangan berbanding daripada Anwar. Dan Tuan Faisal kata oleh kerana rakyat nak mencuba Anwar Ibrahim, sekarang padan muka rakyat, dia kata. Padan muka apa? Padan muka engkau. Kan? Tak ada lagi kita dengar rakyat kecuali walaon je lah. Rakyat-rakyat marhain yang lain, orang yang jelata yang lain, tak berparti, tak ada berbunyi, saudara. Kita akui mula-mula Anwar jadi Perdana Menteri itu memang betul. Puas kita duduk tepis serangan macam-macam. PRN 6 negeri memang kita kalah. Banyak kerusi kita hilang dalam PRN negeri. Sebab apa? Sebab waktu itu rakyat tak nampak lagi Anwar buat apa. Kan? Rakyat tak nampak lagi dasar-dasar Anwar apa semua tak nampak. Jadi PRN 6 negeri itu memang kita banyak kerusi hilang, termasuk di Selangor. Tapi kita mesti bertahan lah. Tak adalah negeri yang kita tumbang. Kan? Mereka pun bertahan, kita bertahan. Cuma kita merosot dari segi kerusi. Sebab rakyat tak nampak lagi. Tapi selepas itu, selepas PRN, kita nak buat apa dia? Lepas PRN, Anwar umumkan kenaikan gaji, umumkan kenaikan STR dan sebagainya lah. Ini sekarang ni adalah kan SARA macam-macam. Bila rakyat dah nampak apa yang Anwar buat, dan rakyat lihat sendiri ekonomi macam mana, harga barang macam mana, bila ada PRK, semua kita dah menang. Banyak kita menang. Jadi apa yang dia kata oleh Tuan Faisal, sebab itu saya tak heran lah. Kalau Cikgu Bat kata Tuan Faisal ni bodoh bangang, kan? Hujah dia, ya Allah. Macam dia kata, kenapa dia letak Muhyiddin jadi calon Perdana Menteri? Sebab Muhyiddin dah terbukti dapat sokongan. Seperti PRU 15, dia kata. Muhyiddin dapat SD 115, dia kata. Sepatutnya memang Muhyiddin Perdana Menteri, bukan Anwar, dia kata. Ni tu Faisal cakap dalam podcast. Kan? Sepatutnya Muhyiddin Perdana Menteri, bukan Anwar. Sebab Muhyiddin ada SD 115. Aku kata jadi ketua penerangan, tak tahu pun selama ni ada atau lepas parti. Dia ketua penerangan, tapi dia boleh pakai SD lagi. Kan? Tu level bersatu. Ketua penerangan pun tak tahu. Wah,
Akta Lepas Parti tu di zaman Dan Cirit lah. Akta Lepas Parti tu diluluskan di zaman Muhyiddin Yassin. Takkan Tun Faisal tak tahu? SD dah tak laku dah sekarang ni. Kan? Dia duk kira SD 115 pula tu. Ingatkan 2/3 majoriti 115 pula tu. Sama lah macam dia tumbang dulu pun 115 juga. Lepas tu dia tumbang dulu. Kan? Jadi itulah kebodohan-kebodohan yang ditunjukkan oleh Ketua Penerangan Bersatu. Jadi kau orang ni, kan, kalau masih nak pegang pada Parti Bersatu, Parti PAS ni, fikirlah banyak kali dulu. Buat pertimbangan, pertimbangan gunakan akal ni. Kau pandang Haji Hadi, kau pandang Muhyiddin Yassin, kau pandang Anwar Ibrahim, kau pandang Hamzah, nilai dengan jujur. Jujur, betul-betul ikhlas dalam hati. Siapa yang kau nampak layak memimpin negara kita? Yang jujur. Yang ke parti ke jujur. Tengok cara dia, kesihatan dia, kan, ketangkasan dia, kalau pengaruh dia dalam negara, pengaruh dekat luar negara, jujur boleh buat keputusan, saudara.